Ini adalah apps yang anda akan dapat apabila anda buat pendaftaran, dan dalam apps ni adalah untuk package Pro. Dan setiap apps berbeza mengikut package apa yang anda ambil. Boleh lihat dekat bahagian atas ni ada baki sebanyak RM83. So untuk anda buat transaksi top up dan pembayaran bil menggunakan apps top up ni mesti ada baki yang cukup. Contohnya sekarang ni saya ada RM83, so saya boleh buat transaksi top up sebanyak RM83. So macam mana cara untuk buat transaksi saya akan tunjuk. So lepas anda daftar nanti saya akan bagi satu akses untuk anda lihat tutorial nak install apps apa, macam mana nak tambah stok, macam mana nak buat transaksi, semua video saya dah sediakan. So saya akan tunjuk secara ringkas macam mana cara untuk kita buat transaksi menggunakan apps top up ni. Untuk nombor yang saya nak buat ni untuk nombor bil, dan klik sahaja produk SOX sebab nombor tu adalah nombor SOX. So masukkan nombor, lepas tu masukkan jumlah. So klik sahaja button yang warna hijau 3 garis kat bawah ni dan proceed sahaja payment. Sama ada kita daftar sahaja ataupun kita beli sekali dengan mesin top up ni, kita akan menggunakan apps yang sama sahaja. Bezanya kalau kita daftar sahaja kita tak boleh nak print receipt. Tapi kalau kita ada mini printer ataupun mesin top up, kita boleh print receipt dan bagi kepada customer. So transaksi dah sukses. Kalau kata kita nak print receipt, kita ada mini printer atau mesin top up, kita klik sahaja menu yang tiga baris dan kita klik pada print receipt. Kalau kita tak ada mesin top up atau mini printer, kita boleh share receipt kepada customer. So boleh lihat tadi ada baki sebanyak RM88 dan lepas saya top up RM10, baki berkurang kepada RM73. So kita nak lihat macam mana cara untuk kita dapat profit adalah kita klik pada history. So boleh lihat dekat sini, tadi saya dah buat transaksi untuk SOXB sebanyak RM10 dan boleh lihat dekat bahagian tengah ni ada profit. So sistem setiap transaksi yang kita buat, sistem akan tolak RM9.70 sahaja untuk package Pro dan produk SOX. Bergantung pada produk apa dan package apa yang kita ambil. So ini adalah profit yang account ni boleh dapat. Berbeza kalau kita top up dekat kedai, kita beli RM10, kita akan bayar RM10. Tapi menggunakan sistem top up double ni, kita boleh guna telefon kita sendiri dan kita boleh top up dengan harga yang lebih murah. So bila kita dah dapat harga murah, baru kita boleh fikir sama ada kita nak jual ataupun kita nak guna sendiri sahaja. So itu ada kelebihan siapa yang menggunakan apps top up ni, dia dapat harga murah dan dia boleh buat bisnes untuk dijual kepada orang lain untuk dia dapatkan profit. Bila nak dapatkan profit ni, profit kita boleh dapat apabila customer dah buat bayaran kepada kita. Sedangkan dalam sistem ni, sistem tolak harga selepas profit sahaja, tapi customer bayar RM10. So siapa yang dapat harga promosi untuk pendaftaran ini boleh terus daftar sebelum harga kembali kepada harga asal.